Sokong siapa? Sokong siapa? Sokong siapa? Bumi Kelantan ini akan jadi bumi milik Barisan Nasional insya-Allah. Boleh tuan-tuan? Boleh tuan-tuan? Boleh tuan-tuan? Sebuah kerajaan itu hanya boleh janji, hanya boleh berlawak aja. Berlawak kiri buatkan ni, siang malam. Takkan kita boleh hidup macam mana nak hidup dengan janji-janji, tapi bila pemimpin DAP melutut pada pemimpin DAP, jangan bagi tanah pada pemimpin DAP. Sokong tuan-tuan. Siapa bagi tanah pada pemimpin DAP? Jadi salah satu daripada janji tambahan, kita akan bagi tanah kepada rakyat Kelantan. Soal keselamatan kedaulatan negara ini tak boleh dimain-mainkan. Salah satu daripada kerja yang hamba rasa berat sekali bila menerima jenazah perwira-perwira negara. Inilah rasa yang begitu sedih pedih dalam hati melihat perwira-perwira kita gugur di medan perjuangan. Perwira-perwira kita itu tidak kesorangan dalam perjuangan mereka. Kita rakyat di Kuala Krai ini menyokong penuh apa juga tindakan menghapuskan musuh durjana negara. Anak muda nak apa? Anak muda nak kerja. Anak muda nak masa depan yang lebih terjamin. Sebab itu kita akan tolong anak muda. Kita akan bawa pelaburan lebih besar ke negeri Kelantan ini insya-Allah. Bagi pekerjaan, kita akan buka lebuh raya dari Kota Baru ke Kuala Krai. Akan jadi kenyataan. Tahun ini hamba dah lulus sedikit peruntukan. Masalah air tak selesai. Akhir tahun ini kita akan panggil tender dan bangunan serta peralatan berjumlah 300 juta. Bukan sikitnya pitih tu. 300 juta. Hamba lulus untuk rakyat Kuala Krai ni. InsyaAllah berdasarkan semangat gelombang merah Kuala Krai ini, InsyaAllah Kelantan akan menjadi sebuah negeri yang akan dipimpin oleh Barisan Nasional insya-Allah tak lama lagi.